Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala: Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wala takul lil khainina khasima. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab Al-Quran yang membawa kebenaran, supaya kamu berhukum di antara manusia dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada kamu, dan jangan sekali-kali kamu menjadi pembela kepada golongan yang khianat. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang amat berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar Kelantan, merangkap Timbalan Mursyidul Am PAS Malaysia, dan juga Datin, yang berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar, yang berhormat Datuk Speaker, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Nik Razi, Kelab Penyokong, Dewan Himpunan Penyokong PAS, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah SWT, kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat mengadakan suatu ceramah untuk kita memberi penjelasan tentang Qanun Jenayah Syariah 2/1993 pindaan 2015 yang telah pun diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan pada 19 hari bulan 3 yang lalu. Tadi kita telah dengar ucapan penjelasan daripada pakar undang-undang kita tentang Qanun Jenayah Syariah ini. Undang-undang Islam sebagaimana disebut, jenayah dalam Islam ni terbahagi kepada 3, hudud, qisas dan ta'zir. Walaupun terkenal dengan nama undang-undang hudud, tapi kita jangan ingat hudud saja. Supaya orang ajak kita makan nasi lah, dia tidak akak nasi saja, ada lauk. Lauk ada, sayur ada, lepas makan tu air pun ada. Tapi orang ajak makan nasi je. Orang kata pergi makan nasi. Orang yang faham bila ajak makan nasi tu sekali dengan lauk. Tapi bagi orang tak faham, dia kata gua no, ajak makan nasi saja. Jadi hamba harap dalam dewan ni hok faham berlaku. Orang Islam pun faham, orang bukan Islam pun faham. Orang Islam kena terima, orang bukan Islam tidak boleh menghalang kita daripada melaksanakan hudud ini. Sebab jelas dalam seksyen 2 ini undang-undang hudud ni, Qanun Jenayah Syariah, disebut jelas kanun ini hendaklah terpakai ke atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf bagi apa-apa kesalahan di bawah kanun ini yang dilakukan olehnya dalam negeri Kelantan. Orang Islam patut mukallaf buat kesalahan hudud di negeri Kelantan. Hudud bising itu Islam pun tak, mukallaf pun tak. Duk Kelantan pun tak. Macam mana kita dalam negara demokrasi boleh terima pandangan seperti ini? Demokrasi apa gitu? Ini hak orang Islam. Saya selalu buat bandingan. Hudud ni wajib, supalah sunat ni wajib.
Maka orang bukan Islam tak ada hak nak halang orang Islam daripada bersunat. Tak ada hak. Dalam Quran disebut summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad supaya ikut millah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Apa dia millah? Ajaran millah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Wa min millatihi al-khitanu. Di antara millah yang diajar oleh Nabi Ibrahim ialah berkhatan, bersunat ataupun jawi. Dan Nabi bersabda kepada orang bukan Islam yang memeluk Islam, Nabi bersabda waqtatin, naklah kamu jawi. Jawi ini wajib. Adakah orang bukan Islam ada hak untuk menyatakan saya tak setuju awak nak jawi, dan saya akan berusaha habis-habisan untuk menghalang awak daripada jawi? Kita kerak barang kita, bukan barang demo. Apa hak? Ini persoalannya. Bagaimana seorang pemimpin boleh cakap kerana tak setuju dengan hudud nak putuskan hubungan dengan presiden kita? Apa hak dia? Dalam perlembagaan Malaysia, ni perlembagaan Malaysia, dalam perkara 3 agama bagi persekutuan. Perkara 3, 1, Islam adalah agama bagi persekutuan. Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Dalam perkara sebelah pula, kebebasan beragama. Dalam perkara 11.1, tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Tiap-tiap orang. Orang bukan Islam, ajaran agama dia bila mati dibakar, kita tak kata apa. Ada kali kita sum, nyayulah bakar. Dia kita tak pernah sumuk. Dalam Islam diajar menyakiti mayat sama seperti menyakiti dia waktu dia hidup. Kalau bakar dia waktu mati, supaya bakar dia waktu hidup. Tapi kita tak tika, bakar dah. Kenapa bila Islam mewajibkan orang Islam melaksanakan syariat Islam, kenapa dia nak halang kita? Apa hak dia? Kita nak tanya, apa hak dia? Saya nak tuan-tuan jawab, dia ada hak ataupun tidak? Tak ada hak. Ini hak kita, bukan hak dia. Kita tidak mencabul hak orang, tetapi jangan cabul hak kita. Kita boleh bertolak ansur, tetapi kita tidak akan benarkan kita ditolak secara beransur-ansur. Mana ada orang bicara undang-undang Islam minta dan terima pandangan orang bukan Islam? Ini keterbukaan kita. Dan kita buat pindaan ni pun kerana pandangan non-Muslim. Bila hudud yang kita luluskan 1993 memberi pilihan kepada orang bukan Islam, mereka menyatakan mereka tak boleh terima. Kenapa orang bukan Islam diberi pilihan, sedangkan hudud tak ada kena mengena dengan orang bukan Islam? Maka kita ambil pandangan au a'rid anhum fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum, atau kau berpaling daripada mereka, au kalau orang mengaji bahasa Arab litakhyir, maka kita ambil pandangan orang bukan Islam tak boleh dihukum di bawah undang-undang ini. Patutnya orang bukan Islam siapa ni kita nak, kita bagi pandangan, dia bagi pandangan, kita pindah supaya dia nak, dia lawan pula dah.
Oh Kelantan ni alhamdulillah kita ucap terima kasih. Ni hak kita duk royak ni hak tidak Islam, tidak mukallaf, tidak Kelantan. Tak pelik kan? Pelik. Marah dia kata Tok Guru Haji nak bawa usul. Bawa undang-undang hudud dalam parlimen. Tok Guru Haji bukan nak bawa undang-undang hudud, nak pindah Akta 355. Lain. Akta Mahkamah Syariah bukan nak bawa undang-undang hudud. Ni surat khabar pun tulis tak tahu gapo. Hak ulah pun tak reti gapo. Hak sokong pun bengok ke. Akta 355. Amo tak payah royak lah dua orang lawyer. Apa kamu lah mau jadi lawyer kata. Tapi tidak lawyer pun lawyer nak tipu tak boleh ni. Tengok ni. Jangan main. Ni perlembagaan apa? Amo minta orang apa biar faham perlembagaan apa. Nak jadi pimpinan apa? Perikat bawah, perikat atas. Faham perlembagaan apa ni dulu. Ni bergecek baca orang tak faham perlembagaan. Pakai spek nak baca pula kan. Tujuan apa? Tujuan apa? Tujuan ni matlamat lah. Kalau tak ada tujuan orang tak buat. Ni tujuan mari. Ni apa tujuan mari? Nak dengar hang wuduk. Kalau tidak dia berkelit. Dah muka-muka sebelah lebih lah ni. Ya duduk tu ada tujuan. Bah ni orang tubuh ada tujuan. Tidak kata suka-suka begitu. Bapa masuk pah ambo kan ambo tak belagang ingat amno masuk pah. Tu orang tak ada tujuan tu. Betul lah tak belagang ingat amno tu betul dah, tapi kan pah ni perjuangan Islam, dia tahu. Ni gua nak masuk pah ambo enggak belagang Tok Guru ni Aziz. Tok Guru ni Aziz tak ada ambo tubuh pasma. Misal ni orang tak tahu tujuan, matlamat. Tujuan apa? Ialah memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah. Apa maksud hukum menuju keredaan Allah? Hukum Allah lah. Baru dia reda. Kalau hukum orang lain itu tak reda. Hukum Allah termasuk wuduk lah. Tubuh pasma nak kukuh Pakatan Rakyat. Pah DAP Timur Presiden pah hadiah sekali dengan DAP. Kukuh betul. Patut kena layak pimpin DAP. Jangan kecek gitu sebab kita nak kukuh Pakatan Rakyat. Hukum dan kekuasaan. Ni pasal 7. 1. Ada hukum yang tertinggi sekali dalam pegangan Pak ialah Kitabullah. Kitabullah tu Quran lah. Dan sunnah Rasul serta ijma' ulama dan qiyas. Ijma' ulama. Quran, hadis, ijma' ulama. Tu hukum paling tinggi. Kecek baca perlembagaan apa? Pahlawan ulama. Mana? Ni ijma' ulama. Bukan ijma' juhala. Tahu tak lawan ijma' ulama, ijma' juhala. Dan qiyas. Qiyas bukan kisah tak, qiyas. Nama tu qiyas dengan kisah. Yang terang dan nyata dengan tertakluk pada hukum yang tertinggi itu, kekuasaan Pak adalah dipegang oleh muktamar tahun ni. Tapi muktamar tahun ni tertakluk pada Quran hadis. Ni perlembagaan apa? Baik, orang kata kita gaduh, belorak. Jangan tuan-tuan, bukan belorak hudud ni. Kita Tuhan wi kuasa merintah Kelantan tahun 59 lagi. Tuan-tuan jangan ingat baru bukan tahun 90. Tahun 59, 18 tahun dah waktu tu. Peluang kedua Tuhan bui tahun 90. Ni peluang kedua ni.
Tahun 93 kita lulu huduk dalam Dewan. Ni tahun 2015 kita buat pindaan. Bila nampak ada ruang kita kemah. 22 tahun. 22 tahun campur 18 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun ni kalau beranak seorang setahun 40 orang anak. Tak bergaduh, pok nak mati dah. Oh, kita tak boleh buat berdasar pada maqasidus syariah. Maqasidus syariah tu apa dia? Oh, berdasar pada siasat syariah, fiqhul aulawiyat. Jangan kita kecek kalau benda kita tak tahu. Jangan jadi bawa lebah orang pokok. Lidah. Bila tuan dia ajak assalamualaikum, talih jumpa orang assalamualaikum. Orang jumpa dia, orang bersalam assalamualaikum, dia jawab assalamualaikum juga. Jumpa orang assalamualaikum, kita tanya dia, "Hei bawa lebah, apa hukum assalamualaikum?" Assalamualaikum. Maqasidus syariah maksud matlamat hukum syariah. Tadi Datuk Zakir sebut matlamat hukum syariah ni ada 5. Hifzuddin, hifzul nafsi, hifzul mal, hifzul nasab, hifzul akli. Nak jaga agama, nak jaga jiwa. Tu maqasidus syariah. Nak jaga harta, nak jaga keturunan, nak jaga akal. Kerana nak jaga ni lah maka wajib laksana hudu. Nak jaga agama, orang tak boleh murtad. Dia orang bukan Islam tak payah bimbang, tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam, tak boleh paksa. Nak jaga jiwa, tak boleh bunuh orang. Bunuh kena bunuh balas, kisos. Nak jaga harta, tak boleh curi, kalau curi kerak tangan. Jadi maqasidus syariah laksana huduk itulah maqasidus syariah. Biar kecek kita tidak perlu laksana huduk sekarang ini kerana nak jaga maqasidus syariah. Jenis pakai selipar balik dua-dua. Nak jadi pemimpin pakai selipar balik. Lepas ni aja pakai selipar balik. Orang turun tak? Turun hamba lah, hamba jadi pemimpin, hamba pakai selipar balik. Tak segar. Biar tahu maqasidus syariah. Jangan boleh sebut 2-3 istilah. Hentang pimpinan kita. Tak ada pilihan kita orang Islam. Amo nak sebut kalau baca kitab tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir royak cerita kisah bila Mongol menyerang Baghdad. Mongol telah buang undang-undang Islam dan memperkenalkan satu undang-undang. Nama undang-undang ni undang-undang Yasak. Undang-undang ni diambil daripada mana? Diambil daripada kitab Taurat sikit, dalam kitab Injil sikit, dalam Quran sikit. Lepas tu pandangan pimpinan mereka dia adul. Dia buat satu undang-undang. Nama undang-undang ni undang-undang Yasak. Ibnu Katsir sebut, boleh baca dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat afa hukmal jahiliyyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang munak? Ibnu Katsir royak cerita ni dan Ibnu Katsir sebut faman fa'ala dhalik fahuwa kafirun yajibu qitaluhu hatta yarji'a ila hukmillahi wa rasulih. Siapa-siapa dia buat lagu tu dia jadi kafir. Wajib kita lawan dia sehingga dia kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasul. Capu tak boleh dah. Ni tolak Islam, tolak undang-undang hudud kita orang Islam ni apa? Akhir sekali yang mana ayat saya cerita. Cerita sungguh dalam satu pilihan raya. Orang Siam, Kapung Beruk. Maaf lah, kapung tu tukar nama kapung Jambu dah, tapi orang panggil Jambu Beruk juga.
Dekat dengan kapu anak, bukan kapu amro dah. Kapu anak. Orang kapu beruk tu, kalau orang tanya dia mau duduk mana, dia kata duduk beruk. Beruk mana? Beruk anak. Pasal tepi kapu beruk tu kapu anak. Teh lagi hak nyanyi orang kapu anak. Orang tanya dia mau duduk mana? Duduk di anak. Anak mana? Anak beruk. Ambogi tepak puh pilihan raya. Puh pah. Orang sian ni. Lepas pada puh pah tu ada puh amnu. Ni cerita orang sian beruk. Dia kata ustaz mari sini sudah tak sagi denu tak sah. Pasal hak nu jenis kafir dia kata pasal tolak hudud dia. Sian pun reti. Kalau punya kopah tak reti malu sian beruk lah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.